Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Medina Nurul Adin binti Muhammad Taslim daripada kelas 4 Posyen. Saya Nuraira Kaisara binti Muhammad Khairuddin dari kelas 3 Posyen. Wartawan cilik dari SK Gurun Pusat. Kami berdua merupakan wartawan cilik anda hari-hari. Tema sambutan kali ini ialah Malaysia Cergas, Malaysia Aktif. Acara pada pagi ini diadakan seperti senam robik. Awal jam 7.30 pagi, suasana di Dewan Sekolah sudah meriah dengan kehadiran murid dan kehadiran guru. Acara dimulakan dengan senam robik beramai-ramai yang dipimpin oleh guru-guru yang berkaliber.
dan juga seorang guru. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah pendapat Cikgu tentang program Hari Sukan Negara? Okey, pendapat cikgu, Hari Sukan Negara ni adalah satu program yang sangat bagus di mana semua rakyat Malaysia dan secara khususnya semua warga sekolah SK Gurun Pusat ni bersama-sama bersukan, bersama-sama menyihatkan badan dalam satu kawasan. Di samping itu, program ini juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita. Tapi sambil sihat, sambil kita bersahabat. Itu pendapat saya. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Hello Pona. Hai. Apa pendapat Pona tentang program Hari Sukan Negara? Dari sehat, saya kuat. Dari ini sehat, kuat betul. Terima kasih Pona. Sama. Tahniah kepada semua peserta dan guru yang terlibat. Semoga semangat kesukanan ini diteruskan lagi sepanjang tahun. Sekian sahaja laporan kami sempena Hari Sukan Negara peringkat SK Gurun Pusat. Majulah sukan untuk rakyat Malaysia. Jumpa lagi. Okey, kita nak ulang balik. Hari Sukan Negara disambut pada bulan Oktober minggu ke-2 setiap tahun pada hari Sabtu. Okey, ingat, so tahun depan kita akan sambut lagi Hari Sukan Negara. Okey.